Bab 9 menerangkan bagaimana Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 dibentuk sebagai asas negara merdeka. Pertama, rundingan kemerdekaan diadakan di London. Hasilnya, British bersetuju memberikan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Kedua, Suruhanjaya Reid dibentuk untuk merangka Perlembagaan Negara Merdeka berdasarkan pandangan pelbagai pihak. Ketiga, cadangan perlembagaan diteliti, draft disediakan, pindaan dibuat dan akhirnya diluluskan. Keempat, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ditandatangani pada 5 Ogos 1957 sebagai asas pembentukan negara merdeka. Untuk exam, ingat keyword penting seperti Rundingan London, Suruhanjaya Reid, 131 Memorandum, 5 Ogos 1957 dan Perjanjian PTM. Formula mudah bab 9, runding, rangka, gubal dan setuju.